Usul 58. Riwayat-riwayat yang menyatakan larangan bersetubuh dengan kaifiat tertentu, dengan cara tertentu, dan larangan bersetubuh pada masa-masa tertentu berserta akibat buruk daripadanya. Boleh dikatakan maudhu' semuanya, palsu semuanya. Bukan berkait dengan datang bulan tu, ketika masa datang bulan tu lain cerita, itu lain. Itu tu memanglah dilarang. Ini maksudnya dalam keadaan suci pun dilarang pada masa tertentu. Lepas tu ada bersamanya akibat dia. Contoh pertama, apabila seseorang daripada kamu bersetubuh dengan isterinya atau hamba sahayanya, maka janganlah ia melihat farajnya. Jangan lihat kemaluannya. Kerana perbuatan itu mewarisi, yang menyebabkan kebutaan anak. Jadi mana-mana riwayat yang macam ni sifatnya, yakinlah bahawa itu bukan hadis. Komentar Ibnu Hibban katanya maudhu'. Hadis di atas buku maudhu' juga oleh Ibnul Jauzi, Ibnu Daqiqil Aid, Asy-Syaukani, Al-Albani dan lain-lain lagi. Apa artinya membenarkan persetubuhan, kemudian melarang pula daripada perkara-perkara yang menyempurnakannya? Apa artinya membenarkan makan sesuatu yang halal, kemudian melarang pula daripada melihatnya, terutama ketika memakannya? Larangan melihat farad istri, terutama ketika melakukan persetubuhan, sama seperti larangan melihat makanan yang halal kepada orang yang celik. Kenapa orang celik dikehendaki menjadi seperti orang buta pula? Itulah sebabnya jumhur ulama membenarkan, yakni mengharuskan suami melihat kemaluan istri dan istri melihat kemaluan suami. Antara hadis yang dijadikan alasan oleh jumhur ulama tentang keharusan suami istri melihat aurat satu sama lain ialah hadis bermaksud Bahs bin Hakim meriwayatkan daripada ayahnya, yakni Hakim, daripada datuknya Muawiyah bin Haida al-Kushairi. Kata beliau, aku bertanya, Rasulullah SAW, aurat kita daripada siapakah kita perlu menjaganya, yakni menutupnya, dan daripada siapakah pula kita tidak perlu menjaganya? Jawab Nabi SAW, jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahaya yang dimilikimu. Kata perawi, yakni Muawiyah bin Haida, aku bertanya lagi, bagaimana kalau orang-orang dalam keadaan bersesak-sesak? Jawab baginda, jika engkau mampu tidak menampakkannya kepada orang, maka janganlah sesekali engkau menampakkannya, yakni mendedahkannya. Aku terus bertanya, kalau kita bersendirian, bagaimana? Jawab baginda, Allah lebih patut dimalui berbanding manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud Allah lebih patut dimalui ialah jagalah auratmu kerana taat kepada Allah dan kerana mengharapkan apa yang disukai dan diridainya. Ia sama sekali tidak bermaksud jagalah auratmu daripada dilihat oleh Allah, kerana itu adalah suatu yang tidak mungkin dilakukan. Kedua, apabila seseorang daripada kamu bersetubuh, maka janganlah ia melihat faraj kerana ia mewarisi, yang menyebabkan kebutaan. Dan jangan banyak bercakap kerana ia mewarisi, yang menyebabkan kebisuan, yang jadi bisu. Komentar Ibnul Jauzi menulis, kata Al-Azdi, Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, perawi saqit, perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya karena ia tertuduh berdusta. Nombor 3, Al-Dhahabi dah berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Qushairi pendusta besar. Apa artinya semua larangan yang tersebut di dalam hadis contoh kedua di atas? Siapa yang akan menjadi buta atau bisu? Buta mata kepalakah atau buta hati? Pelakunya sajakah yang akan buta atau kedua-dua pasangan yang terlibat? Atau anak hasil persetubuhan suami istri yang melakukan apa yang terlarang itu? Siapa sebenarnya yang akan menjadi buta dan bisu?
Kalau kita perhatikan banyak riwayat, dia tak sebut siapa yang buta. Siapa yang akan dapat akibat itu. Banyak riwayat tak sebut. Seolah-olahnya termasuk pelakunya. Kedua-dua pasangan mungkin belaka tu. Semua mungkin. Tetapi dalam setengah-setengah riwayat memang ada sebut anak. Anak. Tak apa. Kalau kita kira yang anak pun, sebenarnya adakah berlaku seperti apa yang disebutkan sebagai hadis ini? Berlaku kah? Kalau tidak berlaku macam mana? Bagaimana agaknya kalau ia tersebar sebagai hadis Nabi SAW di kalangan orang-orang Islam atau bukan Islam, sedangkan mereka selalu melakukan apa yang terlarang itu. Tiba-tiba tiada siapapun daripada mereka menjadi buta dan bisu. Tiada seorang pun daripada anak-anak mereka yang menjadi buta dan bisu. Bukankah dalam keadaan itu Rasulullah SAW akan dianggap sebagai pembohong? Ini akibatnya. Ini akibatnya. Bahaya benda ni. Bagaimana pula dengan umat Islam yang mempercayai dan mematuhinya? Bukankah mereka akan menjadi satu umat yang terbelenggu dalam khurafat dan tahyul? Padahal Islam datang untuk melepaskan dan memerdekakan mereka daripada dua penyakit besar yang membuatkan sesuatu umat menjadi mundur dan kolot. Itu akibatnya kepada umat Islam. Kita akan jadi satu umat yang takut kepada bayang-bayang. Apa artinya larangan daripada bercakap banyak ketika bersetubuh? Apakah itu berarti bercakap sedikit dibolehkan? Berapa patah perkataankah yang dimaksudkan dengan sedikit atau banyak itu? Dan siapa pula agaknya bercakap banyak ketika bersetubuh seperti dia bercakap dalam keadaan biasa? Suatu larangan yang sia-sia sebenarnya. Tidak masuk akal seorang nabi akan bercakap sia-sia seperti ini. Contoh ketiga, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyuruh aku mengajarkan ilmu dan adab kepadamu menurut apa yang telah diajarnya kepadaku. Jangan sekali-kali seseorang daripada kamu banyak bercakap ketika melakukan persetubuhan, kerana ia menyebabkan anak yang lahir dari persetubuhan itu menjadi bisu. Jadi di sini disebut anak. Tadi dalam dua riwayat sebelum ini tak ada sebut anak. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu memandang faraj isterinya ketika bersetubuh dengannya, kerana ia akan membuatkan anak menjadi buta. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu mencium isterinya ketika bersetubuh dengannya, kerana ia menyebabkan anak menjadi tuli. Janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu memandang air lama-lama. Tengok air dalam sungai, apa-apalah kita tengok, lama tengok. Tak boleh, kerana ia boleh menghilangkan akalnya. Ibnu Araq Al-Nani dan Muhammad Tahir bin Ali Al-Fatani Al-Hindi menulis di dalam sanadnya ada Abdullah bin Uzainah, seorang perawi hadis-hadis maudhu. Bagaimana Nabi SAW akan melarang umatnya mencium isteri sedangkan baginda sendiri melakukannya terhadap isteri-isterinya. Itulah yang pelik. Hadis-hadis di atas dihukum maudhu oleh para ulama kita, yakni Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ia dikemukakan oleh penulis-penulis kitab-kitab hadis maudhu untuk menjelaskan tentang kepalsuannya semata-mata. Berbeza keadaannya dengan Syiah. Di dalam kitab-kitab hadis mereka yang paling utama seperti Al-Kahfi pun terdapat apa yang terkandung di dalam hadis-hadis palsu yang telah penulis kemukakan sebagai contoh dalam perbincangan di atas. Wahai Ali, janganlah engkau menyetubuhi isterimu di tengah bulan dan di awal bulan. Tidakkah engkau melihat orang-orang gila menjadi-jadi gilanya pada masa itu? Dalam apa yang dikatakan hadis ini, larangan daripada dua masa sahaja. Sebenarnya ada lagi di dalam riwayat-riwayat yang lain, masa-masa lain lagi. Tak kira lah, semuanya masuk di bawah usul ni. Saya
Al-Busiri berkata ini adalah isnad yang bersambung-sambung dengan perawi-perawi dhaif. As-Sari, Hammad, dan Abdurrahim dhaif. Hammad bin Amr An-Nasibi dikatakan pendusta oleh Al-Jauzajani. Ibnu Hibban berkata mereka banyak hadis. As-Sari bin Khalid Al-Azdi berkata tentangnya tidak boleh dibuat hujjah. Az-Zahabi di dalam Al-Mizan berkata tidak dikenali. Riwayat ini banyak masalahnya. Putus di sana sini. Ada perawi yang majhul dan ada beberapa orang perawi yang bermasalah. Teruskan. Ibnul Qayyim menegaskan bahwa hadis-hadis bab ini tidak ada satupun sahih daripada Nabi SAW. Riwayat itu ataupun hadis itu dia bermula dengan Ya Ali. Ada satu usul, itu mana-mana riwayat yang dimulakan dengan Ya Ali, semuanya maudhu' kecuali satu saja yang sahih, iaitu anta minni bimanzilati Harun min Musa. Itu saja. Yang lain semuanya maudhu'. Jadi yang ini pun termasuklah berdasarkan usul itu. Jadi itulah sebab saya katakan usul dirayah ni sebenarnya satu usul yang mudah. Hadis ini menggambarkan seolah-olahnya orang gila yang menjadi-jadi gilanya pada masa itu adalah hasil persetubuhan ibu bapa mereka pada masa yang terlarang itu. Ada setengah-setengah orang gila tu kan, dia menjadi-jadi gilanya pada masa-masa tertentu. Misalnya di awal bulan ke, di tengah bulan ke, di akhir bulan, dia ada orang gila macam tu. Jadi seolah-olahnya kalau kita terima riwayat ini, orang gila yang macam tu sifatnya tu adalah hasil persetubuhan semasa dilarang, seolah-olahnya begitu. Padahal adakah begitu? Tidak terbukti sebenarnya. Tetapi dikaitkan begitu ya. Tidak ada bukti saintifik menunjukkan persetubuhan pada dua waktu itu atau pada waktu-waktu yang lain mengakibatkan anak yang terhasil daripadanya berkemungkinan besar akan menjadi gila. Apatah lagi mengatakan secara pasti bahwa anak hasil persetubuhan pada waktu terlarang itu akan menjadi gila dan kegilaannya akan lebih menjadi-jadi pada waktu itu. Jadi tak ada bukti sebenarnya. Doktor-doktor atau pakar-pakar jiwa ataupun berkenaan dengan sakit mental, mereka tak ada pula sebut begitu. Yang ada di dalam Quran dilarang persetubuhan iaitu pada ketika datang haid ataupun pada masa nifas atau ketika berihram saja, itu saja. Tapi itu pun tak ada pula menyebutkan akibat buruknya kalau berlaku persetubuhan. Banyak di kalangan kita saya perhatikan, bukan di Malaysia saja, di Indonesia juga mengeluarkan buku-buku terjemahan yang mengandungi hadis maudhu' begini. Kemudian orang yang menterjemah itu adalah dikenali sebagai ustaz, dikenali sebagai kiai dan sebagainya. Orang yang membaca itu macam mana jadi? Dia akan anggap ini boleh dipercayai. Kalau tidak, ustaz ni tak akan terjemah. Tak akan terjemah. Itu jadi. Tiba-tiba kalau tak jadi, tak berlaku seperti yang disebut, apa akan jadi? Ini kesan buruk daripada hadis maudhu'. Orang akan kata Rasulullah pembohong. Ini bahayanya.